Dalam panas terik di Portugal, kami memulakan penerokaan yang membawa kami jauh ke atas gunung-gunung di Lembah Douro. Tersembunyi di antara ladang anggur dan jalan desa yang berliku, terdapat sebuah kuinta lama yang terbiar yang penduduk tempatan beritahu kami mesti lihat sendiri. Estet ini dibina semasa ledakan besar Wayne di Rantau Douro pada abad ke-19 ketika ladang anggur Portugal berkembang pesat dan pemilik tanah kaya mula membina estet desa yang megah seperti ini. Kuinta-kuinta ini bukan sekadar rumah. Ia adalah nadi kehidupan pertanian. Tempat di mana wine dihasilkan, disimpan dan dihantar menyusuri Sungai Douro ke seluruh dunia. Selama beberapa dekad, generasi demi generasi telah tinggal di rumah ini. Rumah ini telah menyaksikan penulis dan pemikir keluar masuk melalui pintunya. Orang-orang yang datang ke sini mencari ketenangan dan pengasingan di lembah ini. Tetapi penghuni terakhir yang diketahui menjalani kehidupan yang sangat berbeza. Dia adalah seorang paderi yang terikat dengan sumpah kesederhanaan dan pengabdian. Dia menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya di sini, hampir sepenuhnya bersendirian, tanpa keluarga dan tiada sesiapa untuk mewarisi harta pusaka itu. Dikatakan dia tetap tinggal di rumah itu selama beberapa dekad, hidup dengan tenang di antara ladang anggur dan gunung-gunung. Dia tidak dibenarkan mempunyai anak. Jadi rumah itu ditinggalkan selepas kematiannya sehingga hari kami datang ke sini untuk mendokumentasikannya. Tetapi ada juga berita baik. Hartanah ini baru-baru ini telah dibeli dan rancangan sedang dijalankan untuk memulihkan kuinta serta mengubahnya menjadi tempat percutian mewah di kawasan luar bandar. Selepas bertahun-tahun sunyi, kehidupan mungkin akan kembali semula ke tempat yang luar biasa ini. Hai semua, selamat kembali ke Bros of DK. Dan saya boleh katakan dengan yakin bahawa kami berdua memang keletihan hari ini. Oh ya, jadi kami dapat maklumat daripada seorang kawan. Katanya ada sebuah ladang terbiar atau istana di atas gunung ini. Tapi memang betul-betul di puncak gunung. Dan kami telah memutuskan, entah kenapa, untuk mendaki ini pada tengah hari musim panas di Portugal, ketika cuacanya seperti 30 darjah. 30 hingga 40 darjah memang betul-betul gila. Tapi ya, kami sedang cuba mencari jalan ke atas sana. Dan lihat sama ada kami jumpa atau tidak. Lihat sama ada kami boleh jumpa atau tidak. Ya, saya ada nampak satu gambar dari dalam dan itu sangat menjanjikan. Itu ruang tamu kan? Itu ruang tamu. Dan kalau awak tengok, awak pasti akan terkejut. Mari kita cuba naik ke atas dulu tanpa mati. Saya rasa kita dah sampai ke puncak gunung dan saya boleh nampak bentuk macam sebuah rumah di sana. Biasanya kami tak selalu buat begini. Biasanya kami tahu apa yang akan kami hadapi. Tapi misteri-misteri macam ni kadang-kadang memang seronok juga. Dan masuk ke dalam tanpa tahu apa-apa, kemudian terus bawa anda semua ikut sama menyiasat. Saya pun suka juga. Lihat bunga-bunga yang cantik di sini. Wah. Nampaknya masih ada orang yang menjaganya. Sekurang-kurangnya ladang ini, bukan rumah itu. Di sana. Iya. Ada beberapa bangunan yang sangat lama di sini. Nampak seperti sebuah bangsa. Ya, memang nampak begitu. Ya. Kau boleh nampak tempat ini telah ditinggalkan untuk sekian lama. Saya suka warna tipikal itu. Ya, warna kuning hangat itu. Sangat cantik. Malah tap mandi pun masih ada di luar sini. Ini membawa ke semacam halaman dalam. Saya rasa... Awak nak cuba? Ya, saya akan cuba. Beri awak ruang. Oh, saya tersekat. Awak boleh datang. Ya. Oh wow, tengoklah betapa teruknya tempat ini dah merebut. Ya Allah, air pancut itu masih berfungsi. Oh, awak dah nampak itu? Itu memang gila. Macam mana itu boleh berfungsi? Saya tak tahu langsung. Tempat ini nampak macam dah lama terbiar. Mungkin air dari sumber semula jadi kalau masih berfungsi. Mungkin mata air atau sesuatu macam tu. Ya, lebih kurang macam tu. Oh. Di sinilah kita sampai ke laman rumah. Oh, di sana saya sudah nampak pintu terbuka. Mari kita tengok sama ada ini boleh. Oh, tak apa. Wah, ia sedang runtuh. Oh, yang ini terbuka.
Lihat ini. Mari masuk semua. Hartanah seperti ini direka untuk menjadi hampir sepenuhnya mampu sara diri. Rumah utama berfungsi sebagai jantung estet, menghadap tanah sekeliling di mana ladang anggur dan tanaman ditanam. Di sekelilingnya terdapat beberapa struktur pertanian yang menyokong kehidupan harian di sini selama beberapa generasi. Terdapat sebuah rumah simpanan bijirin untuk menyimpan hasil tuaian, lantai pengirikan tradisional tempat petani memproses bijirin, dan juga sebuah kapal kecil persendirian. Bagi banyak keluarga yang tinggal di kawasan luar bandar Portugal, keimanan ialah bahagian penting dalam kehidupan seharian. Dan bukanlah sesuatu yang luar biasa bagi ladang seperti ini untuk mempunyai tempat ibadat mereka sendiri. Keseluruhannya, hartanah ini meliputi lebih daripada 7 ekar tanah, satu kawasan yang dahulunya menyokong aktiviti pertanian dan kehidupan keluarga. Baiklah, kita sudah berada di dalam semua dan saya sangat teruja untuk membawa anda semua meneroka tempat ini dan menunjukkan apa yang telah ditinggalkan di sini. Nampaknya banyak barang telah dikeluarkan, tetapi saya rasa masih ada beberapa barang yang sangat menarik. Kami telah masuk ke dalam sebuah bilik yang sangat cantik. Dan saya belum tunjuk lagi, tapi saya akan tunjukkan ceiling ini. Ya, memang itulah siling Portugis yang tipikal. Aduh. Kita ada beberapa kawan. Banyak kelawar hari ini. Wah, saya nampak 4 ekor kelawar di sana. Ya, saya rasa begitu ya. Dan saya sudah nampak beberapa ekor sedang terbang di sekeliling. Oh, kita kena berhati-hati sikit. Selalunya bila kita pergi ke tempat-tempat terpencil macam ni di Portugal, tiba-tiba je ada banyak kelawar. Bilik apa ni? Saya rasa ini ruang makan. Ya. Ini salah satu bilik makan. Dan saya sudah pun melihat tujuan istana atau rumah ladang ini. Dan saya rasa ia memang sangat mewah. Mungkin orang bangsawan pun pernah tinggal di sini. Ya, mungkin juga. Atau orang kaya yang bekerja di ladang anggur. Lebih kurang macam tu. Pasti. Wah, cantik. Di sebelah kita ada sesuatu yang menakjubkan. Muka jam berdiri itu masih ada di situ. Saya tak tahu jenamanya, tapi adakah ia dari Portugal? Mungkin ia dari Italia atau sesuatu. Mungkin juga. Namun, ia adalah barang yang indah. Nasib baik, muka jam itu telah rosak di situ. Dan ia memang, ya, ruang makan yang indah. Tempat ini mungkin akan terasa agak kosong kadang-kadang, kerana saya pasti mereka telah mengeluarkan semua barang pribadi. Tapi kita akan cuba cari sesuatu, mungkin kita akan jumpa juga. Saya kadang-kadang gembira melihat orang mengambil barang pribadi, kerana sekurang-kurangnya kenangan tentang mereka dapat diselamatkan. Agak malang bagi kami kerana kami tidak dapat benar-benar menyusun keseluruhan cerita. Tetapi kami pasti dapat melihat barang-barang yang ditinggalkan. Dan saya sudah nampak satu barang pribadi di sana, di sudut itu. Ini adalah bilik yang sangat istimewa yang baru saja kami masuk. Wah, saya sebenarnya suka. Bilik ini sangat sarat. Maksud saya, bilik ini agak sarat, tapi saya memang suka kertas dinding ini. Ia sangat berbeza daripada apa yang biasanya kita lihat. Kertas dinding bercorak bunga yang dicat. Shilling pun cantik dalam bilik ini. Oh, satu lambang. Ada satu lambang. Jadi, kemungkinan besar Bangsawan. orang bangsawan. Sudah pasti. Saya dah fikir begitu sejak nampak bahagian luar tempat ini. Oh, betul ke? Saya ingat bahagian luar tak nampak macam rumah bangsawan pun. Tapi ia memang menyerupai tempat bangsawan Portugis. Macam dari luar nampak biasa saja. Tapi bila masuk, anda boleh lihat ukiran-ukiran dan siling yang cantik. Dan anda betul-betul mula perasan kehidupan orang-orang ini. Ia kelihatan seperti sebuah sofa, katakanlah. Sejenis bilik TV. Ya betul, saya suka dapur ini di sini. Awak dah nampak? Ya, ia sangat comel. Ia sangat kecil. Ia nampak seperti dapur dari rumah ahli sihir atau sesuatu macam tu. Ya, saya tak pernah nampak apa-apa macam ni yang sangat kecil. Sebuah dapur yang comel. Beberapa ketul kayu yang akan dibakar di sana dan perabot-perabot dalam bilik ni pun sangat tak sepadan. Sebuah sofa baru diletakkan rapat pada jubin-jubin di belakang tu. Saya suka jubin-jubin tu. Wah. Awak jumpa apa? Gambar. Lagi barang hiasan kecil? Awak selalu nampak banyak barang porselin macam ni di rumah-rumah lama, terutamanya di Portugal. Ini adalah gambar. Mungkin ahli keluarga. Seorang lelaki dan seorang wanita. Yang mungkin pernah tinggal di sini. Tapi kita tak pasti lagi sebab kita belum nampak sebarang nama atau apa-apa lagi. Tapi kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Ya. Oh, sebuah karya seni di dinding. Oh. Lihat itu.
Itu pasti bukan Portugal. Tidak, memang bukan. Nampak lebih seperti rumah Swiss atau Itali. Karya seni yang indah di dinding, bunga-bungaan. Ini karya Portugis. Ini Ya, kamu tahu. Obidos. Tepat sekali. Tepat sekali. Ini adalah sebuah bandar Portugis. Sebuah bandar Portugis yang berkubu, bandar zaman pertengahan yang sangat lama. Dan memang jelas sekali itu adalah bandar tersebut. Kerana tiada bandar lain seperti itu di Portugal. Ia sangat cantik. Tidak. Ia sangat istimewa. Ia seperti semua rumah putih ini bersama-sama dalam sejenis kubu zaman pertengahan. Kubu zaman pertengahan. Ya, jika anda datang ke Portugal, pastikan lawati Obidos. Lihat apa yang ada dalam bilik ini. Sebuah lukisan. Lukisan yang sangat tipikal. Anda lihat seorang lelaki dan seorang wanita sedang berbaring di atas jerami. Saya sebenarnya suka lukisan ini. Saya juga suka sapuan berus dan semuanya. Ia dibuat dengan sangat cantik. Ia kelihatan seperti karya Van Gogh. Wah. Budak lelaki muda bermain seruling untuk burung-burung. Oh, dan yang ini tertulis M. Costa. Dan ini yang sebenar. M. Costa. Baiklah, mari kita ingat nama itu. M. Costa. Costa. Mungkin itu akan muncul semula nanti. Di dalam rumah. Ada beberapa lagi lukisan buatan tangan. Seperti yang anda boleh lihat, yang ini tiada nama padanya. Tapi ia juga kelihatan seperti sesuatu yang mungkin seseorang di rumah ini telah lukis. Dan yang itu juga sangat istimewa. Wah, Ya, saya suka yang ini. memang ada cita rasa yang bagus. Ia hampir kelihatan seperti karya Bob Ross. Wah, tengok cerobong asap nih, memang besar. Kita juga telah melihatnya dari luar. Saya baru nampak ini sekarang. Ya, ini salah satu yang terbesar yang pernah saya lihat. Saya suka itu. Ia juga sepenuhnya kuning, termasuk bahagian dalamnya. Ia meliputi seluruh dapur, seperti seluruh dapur berada di dalam cerobong ini. Jadi segala asap akan naik dan keluar dari rumah melalui cerobong itu. Hanya Portugal yang ada ciri itu. Ia adalah satu ciri yang sangat unik. Ya, cerobong besar. Ia seolah-olah seperti tapestri. Tapestri. Perjamuan terakhir. Itu yang baru. Itu yang baru. Yang sangat besar sebenarnya. Dan di situ, anda juga boleh lihat bahawa rumah itu sedang retak. Retakan sedang terbentuk. Saya cuba tunjukkan di bahagian ini kerana di sini cerobong asap itu hampir tercabut. Oh tidak, itu menyedihkan. Itu memang menyedihkan. Apa yang kita ada di sini? Ruang membakar roti. Di sini roti akan dibakar. Dan ini adalah perapian terbuka, betul? Dan kemudian saya akan menggantungkan cerek di sini, betul? Ya, satu lagi dapur dan sebagainya. Periuk masak besar, anda boleh bayangkan, seperti memasak sup. Anda boleh lihat seorang wanita Portugis berdiri di sini memasak sup. Itu yang saya bayangkan bila saya melihat tempat seperti ini. Dan adakah anda nampak sistem cerobong di sini? Ia hanya jubin yang condong. Jadi mereka mungkin membinanya kemudian. Dan hanya seperti condongkan ke atas dan buat semacam cerobong sementara di atas sana. Saya suka tengok benda macam itu. Sangat tradisional, sangat cantik. Okey. Tapi tunggu, boleh saya tunjukkan sesuatu di bilik sebelah? Ya, di bawah sini. Kadang-kadang saya lupa benda. Ini adalah mesin jahit. Dan saya tunjukkan ini kerana orang di ruangan komen memang suka mesin jahit. Hand and nail, hit and nail. Tapi saya tak pernah nampak jenama itu sebelum ini. Tidak, saya pun sama. Dan kita dah tengok banyak juga. Hit and nail. Saya pun tak tahu dari negara mana jenama itu. Tak. Bunyinya macam Jerman. Ya, sedikit. Ya. Saya tak tahu. Dan satu lagi perjamuan terakhir. Yang cantik walaupun begitu. Baiklah, mari kita lihat bahagian lain rumah ini. Sangat teruja untuk mengetahui lebih lanjut tentang orang-orang yang pernah tinggal di sini. Saya agak tertarik dengan kabinet kecil ini. Oh, ini adalah tingkap hidang. Hah? Oh, wow. Ia membawa ke bilik lain, kembali ke ruang makan yang kita berada sebentar tadi. Jadi pelayan akan datang ke sini dan kemudian menghantar makanan melalui sini ke ruang makan. Mungkin, ya. Maksud saya, anda boleh saja berjalan mengelilinginya. Mungkin mereka tak mahu melihat mereka. Ya, kemungkinan besar. Ini macam golongan bangsawan mungkin, seperti mereka mahu berasingan daripada para pembantu mereka. Untuk mengasingkan. Ia agak pelik. Tapi ya, Ia sangat pelik. ada timbunan barang keagamaan di sini. Oh tidak. Oh, ini adalah Porto. Oh, adakah itu Pont Louis ketika ia sedang dibina? Ya, betul. Itu adalah jambatan tipikal dari Portugal. Point de Louis.
Dan di sini anda boleh lihat mereka sedang membina bahagian atasnya. Sebenarnya, fakta menarik tentang jambatan ini adalah arsiteknya. Adakah Anda tahu siapa arsiteknya? Tidak. Itu, apa nama dia tadi? Eiffel. Oh, dari Eiffel. Dari Menara Eiffel. Ya, saya tak tahu nama pertamanya, tapi tidak. Tapi kita akan masukkan rakaman dari Pont Louis sekarang dalam video. Ia adalah jambatan yang indah. Saya suka jambatan ini. Ia memang sangat khas Porto. Lorong ini benar-benar condong. Oh, wah, ya. Ia sedang runtuh. Saya tak pasti kalau awak boleh nampak. Oh, tunggu. Boleh awak nampak itu dalam kamera? Ya, di sini awak boleh nampak meja ini sangat condong. Ia hampir 45 darjah. Iya, ia berada pada sudut yang pelik. Kita kena berhati-hati. Rumah ini hampir runtuh dan hampir mustahil untuk dipulihkan lagi. Kita juga patut pergi ke ruang bawah tanah nanti. Saya rasa, wow, ada tangga yang sangat sempit di sini menuju ke ruang bawah tanah. Itu menarik. Kamu nak tengok sekarang? Ya, saya ingin tahu. Ya, jom kita pergi tengok kat sana. Biasanya, kita dah tahu beberapa perkara lebih awal. Ia tak menarik. Oh, ada beberapa lorong kat sini. Tak nampak macam ruang bawah tanah pun. Maksud aku, memang nampak pun. Ya, dan kat sini kau boleh nampak betul-betul kerosakan tu. Tengok ni, memang repot habis. Aku ingatkan, aku akan jumpa bilik wine kat bawah ni. Tapi kebanyakannya cuma peti dan barang-barang macam tu je. Kau rasa ni bilik-bilik untuk orang gaji ke? Macam bilik orang gaji kat bawah ni. Ya, mungkin juga. Kenapa tidak? Ini memang tempat simpanan. Mungkin untuk makanan atau rempah-rempah. Tak banyak di ruang bawah tanah ini. Tidak. Ada pintu di belakang sini. Tapi nampaknya ia berkunci. Oh, tengok tu. Di sini kita ada satu lagi mesin jahit. Saya tak nampak jenama pada mesin ni atau apa-apa tanda lain. Mungkin ia jenama yang sama. Saya tak pasti. Jom kita angkat. Tak. Adakah ini Singer? Ya. Sudah tentu. Syarikat pembuatan singa dari Amerika membuat mesin jahit yang cantik. Yang ini sangat biasa. Kita jumpa di mana-mana. 9 daripada 10 kali. Lihat bilik tidur ini. Wah, yang ini masih tersusun rapi sepenuhnya. Saya suka. Ini masih terasa sangat utuh. Ya, Dan daripada seseorang yang merupakan tokoh agama. tokoh agama, anda boleh tahu itu daripada kod itu, kan? Daripada jumlah artifak keagamaan. Dan gaya katil seperti ini. Maksud saya, Entah kenapa, ia mengingatkan saya kepada sesuatu yang bersifat keagamaan. iya, ini seolah-olah mewakili sebuah gereja atau sesuatu seperti itu. Ya, itu yang saya pikirkan. Ia sangat pelik. Ya, macam ini gaya yang sangat unik. Ya, dan menara-menara di tepi ini, iya, Ya, saya nampak gereja dalam menara-menara itu. tepat sekali. Dan kemudian, dengan kod yang cantik di sebelahnya, kod paderi ini, ia terasa seperti orang yang tidur di bilik tidur ini adalah seorang tokoh agama atau melakukan sesuatu. Ya, Kemungkinan besar. lihat semua artifak keagamaan di dinding ini. Wah, dan kemudian budak kecil di dinding ini. Nampak macam bukan dilukis tangan. Tapi yang ini, tidak. Seperti yang kami beritahu sebelum ini, kemungkinan besar semuanya sudah dikeluarkan. Okey. Mungkin ada sesuatu dalam beg pakaian itu. Mungkin tidak. Oh, kertas dinding. Sampel kertas dinding. Itu sesuatu yang kita selalu jumpa di tempat-tempat macam ni. Ada lagi lebih banyak sampel kertas dinding di atas sini. Oh, ia dilitupi dengan macam... Saya suka lorong ini. Ia membawa ke setiap bilik dalam rumah ini. Oh, Lisbon. Dan ini adalah Lisbon sebelum gempa bumi. Dan bahagian ini, terdepan, dulu jauh lebih besar. Untuk orang yang tidak tahu, Lisbon telah mengalami gempa bumi yang besar. Lisbon ialah ibu negara Portugal dan telah mengalami gempa bumi yang besar. Pada tahun berapa ya? 1755. Ya, salah satu gempa bumi terbesar yang pernah direkodkan di bumi memang sangat dahsyat. Pada pagi 1 November 1755, satu gempa bumi besar melanda Lisbon. Degaran itu begitu kuat sehingga memusnahkan sebahagian besar bandar dalam beberapa minit sahaja. Tetapi bencana itu tidak berhenti di situ. Kebakaran berlaku di seluruh runtuhan dan tidak lama kemudian, tsunami besar meluru naik menyusuri sungai, membanjiri apa yang tinggal di ibu kota. Dianggarkan antara 40 hingga 50 ribu orang telah kehilangan nyawa mereka. Gempa bumi itu mengejutkan seluruh Eropah. Ahli falsafah berdebat tentang maksudnya.
Saintis mula mengkaji gempa bumi dengan cara yang baru dan Portugal sendiri telah berubah selama-lamanya. Bandar Lisbon terpaksa membina semula hampir segala-galanya dari awal, membawa kepada salah satu contoh terawal perancangan bandar moden yang tahan gempa bumi. Malah jauh dari ibu kota, kisah-kisah bencana tersebar ke seluruh negara. Dan berabad-abad kemudian, peringatan tentang hari itu masih boleh muncul di tempat-tempat yang tidak dijangka seperti estet terbiar ini. Ia telah memusnahkan begitu banyak bahagian bandar itu. Di sini kita ada satu lagi lukisan di dinding. Beberapa ekor itik, pemandangan yang sangat damai. Oh wow, ini juga bilik tidur yang cantik. Lihat meja solek di belakang itu. Dan segala-galanya di situ. Dan almari pakaian tipikal yang sangat tinggi. Almari pakaian kayu ok yang besar. Sudah tentu, juga tiada apa-apa lagi di dalamnya. Tetapi yang ini sangat besar. Wow. Katil di tengah-tengah bilik ini tidak dikemas. Saya rasa. Mungkin sebuah keluarga yang besar pernah tinggal di sini. Ya, ini memang besar. Dan pada masa itu, semua orang tinggal di sini bersama-sama. Sekarang, semua anak-anak berpindah ke bandar. Dan itulah sebabnya. Dan juga, sesuatu yang boleh kita anggap dengan yakin, ialah jika orang terakhir itu seorang padri, ia tidak boleh mempunyai anak. Dan keturunan keluarga itu pun terhenti begitu sahaja. Agak sukar di sini untuk mempunyai anak. Jika anda seorang padri, Maksud saya, sekurang-kurangnya di Eropah adalah tidak sah untuk seorang padri berkahwin dan mempunyai anak. Jadi, jika itu adalah orang terakhir dalam keluarga, maka ia hanya... nampaknya begitu. Mungkin memang begitu. Ya, bilik yang sangat kosong, hanya ada sofa di sudut sana. Wah, semua plaster di sini sedang gugur. Oh ya, anda boleh nampak di siling. Aduh, itu menyedihkan. Memang hujan di dalam sini. Ya, memang betul. Tempat ini perlahan-lahan runtuh. Saya rasa bila saya berjalan di sini, saya kena seimbangkan diri macam atas papan luncur. Atau macam berada di atas kapal yang berlayar di lautan. Ini masih lagi bilik tidur yang bolehlah dikatakan masih agak terpelihara. Saya pun macam sedang tolak beberapa bahagian siling. Jadi terpelihara memang satu perkataan yang kita kena guna dengan berhati-hati dalam rumah ini. Tapi bila ini berbeza, yang ini jauh lebih besar daripada yang satu lagi. Ya, itu yang saya cuba katakan. Ini adalah, Saya rasa lantai macam... ya, ia bergoyang, kan? Memang betul. Saya rasa almari pakaiannya betul-betul bergoyang. Kau dengar tak? Oh. Tolong berhati-hati di sini. Kalau saya tergelak, almari itu akan jatuh. Ini nampak seperti bilik tidur utama rumah ini dan juga mungkin bilik tidur terakhir yang telah digunakan. Sebab anda boleh lihat, katil masih belum dikemas sepenuhnya, bantal masih di hujung katil. Ya, katil yang sangat ringkas. Memang berbeza dengan yang lain, yang sangat cantik, ini adalah bilik tidur yang sangat ringkas. Malah ada meja. Apa yang kamu nampak? Tidak, saya cuma sedang melihat kerusi-kerusi itu. Ya, kerusi-kerusi itu memang istimewa. Ya, oh, yang itu memang cantik sangat. Ya, wow. Kerusi yang cantik. Memang kerusi Portugis yang sangat tipikal. Ya, kita ada meja di tengah-tengah bilik. Wah, ada beberapa benda menarik di atas meja. Nampaknya macam ada haiwan yang mengorek di situ. Atau mungkin ulat kayu yang dah merosakkannya. Tapi ini nampak seperti buku yang pelik. Nampak macam ia juga ditulis tangan atau sesuatu. Siapa yang buat? Anjing itu atau gadis yang pecahkan pasu itu? Saya akan kata gadis itu. Anjing itu juga nampak bersalah. Mulakan undian. Siapa yang memecahkannya? Beritahu kami di bahagian komen. Tapi memang hebat. Ya. Wah. Kita kena betul-betul berhati-hati di sini. Okey. Saya tak nak tipu, tapi bilik tu memang menakutkan. Di sini kita ada sebuah lukisan. Yang juga ada tanda tangan bertarikh 1916. Saya percaya, baiklah, tapi tidak sama. Bukan amposta, panggilan pagi, anjing, terjaga, gadis itu. Di sini kita ada satu lagi bilik tidur yang kelihatan moden. Mungkin anda boleh lihat di dalamnya juga, terlalu moden, hampir hodoh. Ya, ini bilik tidur kanak-kanak. Tapi silingnya cantik. Silingnya memang cantik. Wah, siap ada ukiran dan semuanya di situ. Lebih banyak lukisan di sini pada dinding.
1985. 1985. Saya langsung tak tahu bila tempat ini ditinggalkan. Tapi, Kita cuma tengok tarikh saja sekarang sebelum kita teruskan. Saya juga nak tunjuk yang ini sekejap saja. ya, sudah tentu. Saya memang terpegun dengan apa yang saya lihat di sini. Ini adalah ruang masuk yang sangat cantik ke dalam rumah. Tengok tu. Ya Allah. Dengan perabot penyangkut kod di sini, bekerja dengan kulit dan semuanya sangat terjaga. Dan saya jadikan lorong-lorong ini sangat cantik. Sebab mereka menjemput tetamu ke sini dan inilah perkara pertama yang mereka akan lihat. Malah mereka akan duduk di sini di kerusi yang indah ini. Wah, itu memang hebat. Ya, saya rasa ini salah satu kerusi paling cantik yang pernah saya lihat. Dan kerja kulitnya memang memukau. Ia ada semuanya. Ia ada kerja kulit, ia ada pertukangan tangan. Di sini, Ia ada lambang. lambang keluarga dengan seorang kesatria di atasnya. Wah. Itu memang menarik. Saya nak yang itu di lorong rumah saya. Ya. Saya nak yang itu. Wah, saya cuma nak uji kualiti tempat duduk ni. Taklah teruk sangat. Dulu, ini yang terbaik. Kamu akan duduk di sini dan kemudian pelayan akan hidangkan secawan kopi dan kamu akan tunggu tuan punya tempat ini. Siapa ni? Louis sih. Gil Lianen, saya tak pasti. Mungkin dia bukan orang Portugis. Wah, Maksud saya, misa itu sangat Portugis. Tapi mungkin dia bukan. dan ini mesti pintu masuk utama. Kemudian, Ya, saya agak pasti. lihat tingkap kaca berwarna itu. Dan kemudian, Anda boleh lihat. Siapa yang berada di pintu? Ya, itu sangat indah. Wah, kita ada satu lagi bilik di sini dan biar saya tengok sama ada saya boleh buka. Ini juga adalah bilik istimewa. Ya Allah, Adakah itu buayan bayi? buayan bayi. Itu menarik. Lihat itu, Ia sangat cantik dan ia juga sepadan dengan katil itu. sangat tipikal. Tapi awak nampak tak ini? Budak-budak tu asyik mencakar papan kepala katil dengan ganas atau sesuatu macam tu. Yang nampak macam nama gelaran pun, Ya, macam pengusir setan atau sesuatu macam tu. anak itu betul-betul mencakar papan kepala katil bayi mereka. Dan ada katil di dalam. Wah, Saya kena berhati-hati dan almari yang di sini, atau sebenarnya ini bukan almari. ini kabinet terbina dalam. Tengok tu, Saya suka bahagian atas ni. Dan kemudian mungkin kosong. Ya, tapi memang cantik. sangat cantik. Saya suka bagaimana perabot ini hampir sebati dengan rumah. Boleh diam sekejap? Kami sedang cuba merakam video di sini. Tolonglah. Dan kemudian, bolehkah awak tunjukkan ciri yang sangat Portugis ini? Ya, ini adalah ciri yang sangat tipikal rumah-rumah ini. Mereka ada seperti bangku yang dibina di ambang tingkap mereka. Anda boleh duduk di sini, mungkin baca buku. Itu yang saya akan buat. Ia hanyalah tempat berehat. Memang indah. Dan saya memang suka itu. Di seluruh rumah ini, mereka ada ukiran di bahagian atas yang nampak seperti pemegang langsir zaman pertengahan. Beberapa bunga diletakkan di situ. Memang palsu. Ya, sudah pasti. Tempat ini telah ditinggalkan sekurang-kurangnya 1 atau 2 dekad. Memang terlalu lama. Beberapa lagi barang hiasan di atas sana. Sebuah meja solek. Wah. Saya suka. Saya rasa kita hampir sampai ke bahagian utama rumah ini. Dan di sini ada satu lagi bilik tidur yang sangat kecil dan ringkas, tapi katilnya sangat cantik. Saya suka ukiran di bahagian atas. Ada katil di sini dan ceiling ini juga sangat cantik. Ya, ia memang istimewa. Oh, wah. Ya Tuhan, kau nampak tak berapa banyak kelawar di shilling ini? Mungkin tak nampak dalam kamera sebab semuanya hitam. Oh, mereka semua akan terbang. Mereka semua akan terbang. Jom keluar dari sini. Jom. Baiklah, Biarkan dia sendiri. ini dia. Ya. Kamu sudah bersedia? Selamat datang semua ke ruang makan. Ia lebih cantik daripada yang saya sangka. Wah, ini luar biasa. Wah, ini bilik yang sangat besar. Ya Allah. Saya tak ada kata-kata. Tak, itu memang gila. Tengok siling tu, tengoklah. Ada 2 lambang keluarga yang dilukis pada siling.
Seperti yang anda boleh lihat, golongan bangsawan pernah ada di rumah ini. Satu lagi siling yang cantik, sudah tentu. Dan kemudian, ada satu saluran di bawahnya di sini. Wah, malah ada bingkai gambar di sini. Ya. Bingkai gambar bersulam. Malah budak lelaki muda ini, wah. Dan kemudian sebuah meja makan kecil di tengah-tengah bilik ini. Sejujurnya, ia mungkin bukan tempat makan pun, tapi lebih kepada tempat perjumpaan. Mungkin kerana bilik yang satu lagi itu mungkin adalah tempat makan. Lihat kerusi-kerusi ini, memang istimewa. Siap melengkung dan semuanya berlapik melengkung. Wah, aduh, tengok tapak kaki nih. Boleh angkat lagi tinggi? Ya, bolehkah saya? Ini memang hasil kerja agung. Malah ada cushion dan semuanya. Jadi kerusi-kerusi ini memang unik. Mari kita teruskan keliling bilik ini. Oh, lihat di lantai sana. Oh, Manik Doa, Seutas Rosari. Dan yang itu sangat besar. Itu memang sesuatu yang pasti dimiliki oleh seorang paderi. Saya rasa itu hanya untuk hiasan. Tapi, wow, memang istimewa. Setiap satunya diukir dengan sangat cantik. Ini antara yang paling terpelihara yang pernah kami jumpa. Ya. Itu benar. Letakkan barang-barang itu di atas meja di sini. Manik-manik doa dan juga dinding di sini sangat istimewa. Lihat kerja Jubin di dinding ini. Wah, lelaki dalam gambar di dinding itu salah seorang pemilik terdahulu mungkin. Lihat itu. Semua kerja Jubin, kerusi-kerusi yang diletakkan di sekeliling. Perapian besar di tengah-tengah sini. Itu memang besar. Malangnya juga retak di bawah sana. Ia sedang runtuh. Saya telah melihat beberapa langsir yang sangat cantik di seluruh rumah ini. Ini agak tidak kena di dalam bilik ini. Saya rasa, apa benda ni buat kat sini? Ini macam sebahagian daripada bangku. Ya, ada beberapa barang moden dalam rumah ni yang langsung tak sepadan. Ya, Oh, ini menarik. Gambar uskup, paderi, pastor, saya pun tak pasti. yang di tengah tu sangat penting. Dia duduk di atas tahta Orang besar. atau sekurang-kurangnya dia rasa dirinya penting. Oh, ditutup dengan bata. Kenapa ia ditutup dengan bata? Ya. Itu memang gila. Oh, kabinet ini pun dah nak roboh. Tengoklah cantiknya yang ni. Dah tak ada apa-apa lagi kat dalam tu macam yang kita jangka. Dia orang ambil semuanya. Beberapa gambaran keagamaan. Saya rasa ini macam pen atau cerik atau sesuatu. Ya, saya pun tak tahu. Oh, itu lesung dan alu. Dulunya lesung dan alu. Wah. Beberapa keping porselin yang cantik. Apa itu kat bawah tu? Kamu dah nampak ke? Tak mungkin. Tak mungkin. Itu sebuah kapal. Wah, saya tak pernah nampak benda macam tu. Apa? Ada kapel yang betul-betul bersambung dengan ruang makan. Wah, hati-hati. Bahagian ini sedang tanggal. Kau nampak tak kat sini? Dan ini rasa tak stabil dan berbahaya. Ya Allah, cantiknya. Wow. Ya, ini memang rumah bangsawan. Memang, tapi kita tak nampak sebarang salib di luar. Tak, tapi mungkin di bahagian depan, kita belum tengok depan lagi. Oh, betul-betul. Ini bahagian depan rumah. Dan kemudian, kita masuk melalui belakang rumah. Jadi mungkin bangunan di luar ini adalah kapel. Itu sangat bagus. Anda sebenarnya boleh berjalan masuk ke kapel anda dari dalam rumah anda. Dan ia masih sangat terpelihara. Semuanya masih berdiri di sana. Patung-patung dan semuanya. Wah, Hanya ada satu pintu masuk, betul? iya. Dan ia seperti ditutup dengan papan. Dan saya juga tak mahu turun ke sini. Saya rasa ia terlalu berbahaya. Tapi sejujurnya, tak banyak lagi yang boleh dilihat. Sangat cantik. Saya pak sangka begitu. Lihat kalau ada satu lagi. Oh, di sini ya. Lebih banyak lagi jubah liturgi paderi. Seperti yang Anda boleh lihat. Oh, dan memang banyak. Jadi, ya. Kita boleh andaikan bahawa pemilik terakhir tempat ini mungkin seorang paderi atau tokoh agama. Mungkin dia pun dah tak ada anak, tak ada sesiapa untuk ambil alih tempat ini. Oh, ada lagi.
Saya memang rasa masih ada penjaga tempat ini. Ya, mungkin juga. Sebab ladang masih nampak elok. Tapi kadang-kadang apa yang berlaku, kau cuma jual ladang itu, bukan rumah. Oh, saya rasa itu. Saya belum fikir macam tu lagi. Tapi ya, itu memang logik sebab mereka tiada kaitan dengan rumah tu. Oh astaga. Ya, saya sedang tengok tadi. Tidak. Di belakang awak, kepingan cermin itu. Cermin ini mesti cermin yang paling cantik pernah saya lihat. Wah, Ada juga kerja upholstery di dalam ukiran cermin ini. Memang sangat menarik. lambang dan semua perincian ini. Ini adalah bahagian yang pernah berada di situ. Oh betul. Mereka nampak ia tercabut. Dan kemudian saya simpan untuk mungkin suatu hari nanti membaikinya. Perabot di dalamnya. Rumah ini memang lain daripada yang pernah saya lihat sebelum ini. Saya benar-benar suka. Dan ya, bangku ini kita belum bincangkan lagi. Ini seperti bangku Portugis tipikal, di mana kerusinya memang sebahagian daripadanya. Dan anda hanya akan jumpa yang seperti ini di Portugal. Semua perabotnya sepadan dan sangat indah melihat banyak kot di atasnya. Di sini anda boleh lihat upholstery dan segalanya. Dan rumah ini memang sudah berusia. Kemungkinan besar ia sudah berabad lamanya. Pasti. Ya, sebab ini adalah lambang lama. Dan bukan yang baru. Jadi yang ini memang sangat lama. Ya, silih berganti generasi manusia. Memang gila bila dipikirkan. Dari sini, kita boleh masuk ke halaman rumah. Tapi anda boleh lihat tingkap-tingkapnya, ia seperti tingkap baru yang mereka pasang pada suatu ketika. Jadi mungkin mereka cuba untuk mengubah suai tempat ini sedikit, tapi tak pernah sempat untuk menyiapkannya. Wah, di sini kita sampai ke bahagian luar rumah, halaman rumah. Dan semestinya telah diubah suai. Ya. Betapa indahnya tempat ini. Saya benar-benar seronok meneroka tempat ini. Penerokaan kali ini berbeza. Ini pokok apa? Oren, Oh wow. Ia masih belum matang lagi. Ia masih hijau. masih hijau. Ya. Ia berbeza daripada apa yang biasanya kami lakukan. Kami lebih banyak fokus pada penerokaan itu sendiri berbanding mendalami sejarah seperti yang biasa kami lakukan. Tetapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana menonton video minggu ini. Jika anda suka, sila tekan butang suka pada video, langgan saluran ini dan tinggalkan komen yang baik. Dan dalam keterangan, terdapat juga pautan bagaimana anda boleh menyokong saluran ini. Dan dengan itu, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sangat-sangat kepada anda. Dan kita jumpa lagi minggu depan dalam episod yang menakjubkan. Bye-bye, kami sayang anda semua.